Zarina Anjoli kembali jadi perhatian ramai bila dia bersuara tentang isu perbezaan gaji dalam hubungan. Dia cakap tak salah kalau seorang wanita pilih untuk tolak lelaki yang pendapatannya lebih rendah sebab bagi dia, wanita juga berhak cari kestabilan hidup sendiri. Zarina turut kongsi pengalaman peribadi. Dia dah 2 kali berkahwin dan 2 kali melalui situasi yang hampir sama. Katanya, dia pernah dengar ayat yang kononnya susah senang kena tanggung bersama. Tapi realitinya tak semudah itu. Dia luahkan bahawa bila wanita dalam kesusahan seorang diri, tak semua lelaki akan tampil membantu. Malah, ada kalanya bila minta bantuan, wanita pula yang dilabel materialistik atau terlalu berkira. Sebab itu, dia persoalkan kenapa hanya wanita yang perlu terima kesusahan dalam hubungan, sedangkan masing-masing ada tanggungjawab untuk cari rezeki. Zarina juga pesan supaya wanita jangan rasa bersalah untuk menolak lelaki yang tidak sekufu dari segi usaha dan keuangan. Bagi dia, kalau wanita boleh berusaha keras, lelaki pun sepatutnya buat perkara yang sama. Dia tekankan kalau lelaki itu benar-benar rajin, dia akan cari jalan untuk tingkatkan pendapatan, sama ada buat kerja tambahan, berniaga kecil-kecilan atau apa sahaja usaha halal. Pesannya mudah, jangan malu cari rezeki lebih. Yang penting ada usaha dan kesungguhan untuk ubah hidup. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.